Matafai kali ini, Andalusia telah pun mempromosikan banyak benda dan memfokuskan kepada beberapa perkara lah untuk kepada para pengunjung-pengunjung yang hadir ke booth Andalusia. Jadi sempena Matafai kali ini, saya menceritakan sedikit lah berkaitan dengan apa yang kita offer kepada para pengunjung. Yang pertama sekali adalah diskaun promosi package, iaitu tak kisah package umrah maupun package pelancongan, di mana diskaun promosi yang kita offer tu adalah dari RM100 ke RM500 bagi package umrah dan juga RM50 ke RM200 bagi package pelancongan lah. Begitu. Seterusnya adalah kita juga mempromosikan package musim baru 1448 Hijrah, di mana bermula daripada Jun 2026 sehingga Syawal ataupun bulan Mac 2027 lah. Jadi pihak kami membuka peluang kepada para jemaah dekat luar sana untuk membooking ataupun mendaftar dengan lebih awal bagi package musim baru ni, sebab kita macam tahun-tahun sebelum kita selalu dengar ramai jemaah yang terlepas untuk membooking. Biasanya mereka booking last minute dan sebagainya. Jadi pada Matafai kali ini kita memberi peluang kepada mereka semua untuk mendaftar dengan lebih awal lagi. Begitu. Dan yang paling menarik dan buat pertama kalinya, Andalusia menghadiahkan sebuah kereta jenis Proton Saga MC3 bagi mana-mana jemaah yang berdaftar secara online, walk in ke Matafai sendiri ataupun ke cawangan Andalusia, di mana kita memberikan sebuah kereta Proton Saga MC3 ni dengan minima package RM5,000 seorang. Cara pengunjung ataupun jemaah-jemaah yang untuk mendapatkan kereta yang kita hadiahkan ini adalah mereka boleh berdaftar, ambil saja mana-mana package, mahu package umrah ataupun package pelancongan, dengan serendah RM5,000 package tersebut untuk seorang, bukan satu family ataupun bukan by group. Maksudnya RM5,000 package seorang, automatik mereka berpeluang untuk dapatkan hadiah kereta ini. Dan untuk tarikh cabutan ini pula adalah pada 5 April, iaitu hari terakhir lah, hari Ahad, dan kita akan mengumumkan siapakah pemenang tersebut. Untuk booth Andalusia ini, kita berada di booth level 2 dan juga level 3, dan sekarang kita berada di level 3 lah. Kita bermula pada hari ini, iaitu hari Jumaat, sehingga hari Ahad nanti.